Kalau korang tengah cari satu phone yang power tapi harga dia memang masih lagi masuk akal, aku sarankan korang dapatkan iQOO Neo 10. Yang aku ambil ni warna hitam dan jom kita unbox. Cantik kotak dia. Dalam kotak korang akan dapat beberapa benda. Phone kita letak tepi dulu. Dia ada bagi satu casing cantik, kepala pengecas dengan 3 pin 120 watt fast charging dengan lubang type C, kabel pengecas type C ke type C fast charging juga. Warranty card dan user manual yang nak baca pun boleh, tak nak baca pun tak apa. Dan ini adalah phone dia. So kita buka. Nipis cantik je. Kamera dia dekat sebelah kanan tapi dia agak besar sikit. Kalau macam phone lain dekat tengah-tengah tapi dia letak dekat sebelah tepi. Dengan RAM 12GB dan juga storage 256GB, korang boleh buka banyak apps, main game berat-berat, smooth je, tak ada masalah punya. Chip dia pula Snapdragon 8 Gen 2. Walaupun performance dia tinggi, kualiti dia bagus, harga dia tak sampai pun macam harga flagship. Untuk video korang boleh set sampai 4K dan juga 60fps tau. Untuk gambar pula korang boleh zoom sampai 10 kali zoom. So guys, bagi aku iQOO Neo 10 ni content creator boleh pakai, gamers pun boleh pakai, nak pakai daily pun boleh juga. Harga tak sampai flagship tapi kualiti performance dia macam flagship. Memang mantap.